Mat, Yo. tak sangka siap. Kita memang sama. Merun. Tahun ni balik mana raya? Aku Kuantan Pahang lah. Oh, Kuantan Pahang. Oh, Basic jauh. Aku jauh. Tapi tak apa, kita duduk Utara Selatan Betul? lah. Just aku nak tanya one simple question dengan kau. Okay. Benda yang kau akan tak tinggal lah. Essential things yang kau takkan tinggal bila kau balik raya benda. Banyak. Kalau nak katakan satu bag tu banyak. Tapi kita bagi mudah je lah. Benda. Kita start lah start. Aku memang fokus kepada rambut. Aku bawa sikat, minyak rambut dan juga ada kalau minyak rambut tu special Zindo lah. Oh, Zino dia guna minyak rambut Aku suka minyak rambut yang Sulawesi tu. Oh, yang liquid pomade tu. Okay. Aku perasan. Dia tak keras sangat, dia tak lembut Ya, sangat. betul. Sebab selalu kau buat pomade, diorang macam yang paste tau. Betul. So, bila paste macam kau tarik keras kan. This one ni kau tuang kan lah, betul tak? Okay. Sebab aku pernah kena tahan dekat Petronas. Laki tu tanya, pomade kau Zino ada bawa tak? Uish. Aku macam terkejut kan. Dia datang random, aku pun tak kenal dia kan. Tapi aku paling tak boleh tinggal macam aku kan. Kita kerja kena profesional. Aku pakai perfume yang mahal. Ya. Betul, kau sebut pasal perfume baru aku teringat. Okey, kau. Aku pertama deodorant, aku memang pakai deodorant OG, which is aku tak pakai racing lah. Okey, faham. Tak nak out sikit lah. Tak nak basic kan? Tak nak racing Okey. Tapi aku do support local lah. Okey. Aku pakai deodorant Amaya. Ini fact. yo. Ini fact, aku pakai deodorant Amaya. Wow. Ya, selepas tu pomade of course aku pakai Republic Skull. So deodorant ada, pomade ada, sikat mesti bawa lah. Sikat pun. And the last but not least, Symphony Zindor. Sebab aku suka fresh, aku suka look rich walaupun aku tak cukup rich. Aku Raya Delight Series ke apa ke, yang paling penting jaga penampilan ketika hari raya. Sebab Betul. kau nak salam keras kau rumah raya partner kita. Ini yang kita nak. Tapi aku cakap